Hari ni guys, hari yang shock jugalah bagi aku kan. Sebab aku nak pergi ke Vietnam. So hari ni 26 hari bulan 4, hari Sabtu. So kita akan bergerak ke Vietnam. Daripada Penang, airport Penang pergi ke Vietnam. Sekarang ni pukul 7, dekat pukul 7 pagi lah. So korang enjoy lah vlog aku kali ni. Aku bawa korang pergi ke Vietnam pula. Aku cuba untuk buat vlog yang best untuk korang lah kan. So, kita tengoklah apa yang best dekat Vietnam, apa yang shock kat sana, ada apa je kat sana. And then, let's go lah. Kita nak pergi airport Penang dulu. Sebab flight pukul 11 pagi, sekarang pukul 7. Ambil masa sikit. Seloknya sampai awal lah kan. Let's go lah kita pergi ke airport Penang. Yeah. Pukul 7.10 aku nak pergi ambil opah aku dekat kampung. And then kita terus pergi airport Penang lah. Kita tunggu flight pukul 11. Let's go. So guys, sekarang kita dah sampai airport Penang. Kita nak pergi check bag dulu lah. Sebab saya timbang bag kan. Let's go. Sekarang kita baru check in masuk kat gate. And sekarang pukul 11.45 macam tu lah. So tunggulah kapal terbang sampai. Perjalanan dalam 2 jam. Tunggulah kapal terbang sampai. So sekarang ni kita dah masuk flight. Aku tak tahu kau tengok tak suara aku. Tapi kita dah masuk flight. Kita tunggu nak take off lah. To the cabin crew in front of you. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip. Sekarang kita dah sampai dekat Vietnam Ho Chi Minh Airport. Sekarang dalam pukul 2. Pukul 2. So dia kata sampai awal 20 minit. Kalau tak lagi lambat lah 20 minit. So alhamdulillah cuaca semua elok. And sekarang kita nak pergi immigration apa settle. Then kita naik transport pergi hotel. So korang enjoy lah. Agak shock jugalah journey kali ni pergi ke hotel. Let's go. Sekarang kita tengah menunggu private driver. So aku naik private driver lah pergi ke hotel. Sebab hotel tu dah consider private driver untuk kami. Kita tengah tunggu dia datang. And kita pergi ke hotel. Hotel tak tahu lah dekat ke jauh. Tengoklah hotel macam mana. Harap-harap lawa lah kan. Sampailah dekat Vietnam. Dia punya ramai tu memang ramai. Aku tak tahu mic ni boleh dengar ke tak yang ramai tu kan. Tapi memang ramai gila. Kita tunggu driver sampai. Kita pergi ke hotel. Kita check in dan cari makan kot. Lapar lah. Hujan lah guys. Hari ni hari agak tak baik sebab hujan. So kita pergi ke hotel, nama dia Sazi Hotel.
Kita tak tahu dah, tengok lah apa yang jadi. Aku tengok macam 36 minit. Let's go lah, direct to hotel. Bye bye. Oh. Akhirnya dah sampai bilik family room kan. So ada 2 katil and dia punya design pun agak lawa, boleh kata lawa. Ada satu TV, ada aircon and ada balkoni. Design dia boleh kata lawa agak lah. Dekat depan ni ada banyak lah makanan halal food. Nampak tak halal food? So boleh lah lepak-lepak kalau kan. Tapi hari ni agak hujan lah. So kita tengok tandas. Boleh tahan lah, not bad lah kan. Harga tak mahal sangat. Tandas pun dengar kata ada batak. Oh, ada batak. Ni memang cantik. Batak lawa. So ni lah dia punya bilik. Sekarang ni kita rehat-rehat dulu. Petang saya kita akan pergi market lah kan. So kita nak pergi jalan-jalan pergi kat market Vietnam. Nama dia Batan Market. Bagi aku rehat-rehat dulu. Parah yo, aku akan nak sidai dalam kereta lah dengan jam lah. Kita pergi makan dulu lah. Lapar dari tadi tak makan kan. Let's go. Oh, sup ekor. Sembilan. Makan dulu guys. Nasi dia RM15. 90,000 Vietnam dong.
dekat sini ada jual market. So Bentan. So kita tengoklah ada jual apa dekat sini. Kalau ada apa yang shop kita try beli lah. So kat sini ada banyak jual souvenir lah. Dekat sini dia ada jual barang-barang ukiran lah. Nampak ni bag-bag macam barang-barang souvenir daripada Vietnam. Ni so barang-barang ni ada kasut tapi bukan ori lah, dia one to one je. Let's go. Ada kedai-kedai ni. Baru lepas jalan-jalan dekat market. Belakang ni market lah kan. So tadi market tak ada apa sangat pun. Macam banyak barang craft tangan ataupun barang kopi one to one. Nak cari makan untuk breakfast. Tapi dekat sini dia punya nak cari makan tu agak susah. Sebab banyak tak halal kan. 7E pun tak ada yang halal. Susah cari yang halal. Hari ni hari pertama macam mana? Korang rasa okey ke tak? Sekarang aku dah dekat luar balkoni hotel bilik aku lah. Kat luar ni agak bising sikit sebab mereka tak tidur lagi. Sekarang baru pukul 10. Kat sini pukul 10, Malaysia pukul 11 lah. Mereka ni tak tidur ke apa? Pukul 10 mereka duduk rancak lagi macam ni tau. Korang rasa macam mana? Vietnam first day Ho Chi Minh. Banyak jugalah Ho Chi Minh ni kan. Banyak bangunan yang cantik-cantik, estetik and banyak lagi lah macam-macam. Tadi market pun banyak juga barang. Dia macam Petaling Street. Kalau kat KL Petaling Street, sini dia panggil Market Bentan. Kat sini agak hujan lah. Sehari ni dari tadi aku sampai airport, hujan sat. Lepas tu dia berhenti. And then dia hujan balik, lebat. Malam ni hujan balik, rintik-rintik lah. Tadi hujan lebat lah. Tempat lain pun aku tak explore lagi. Esok aku akan pergi tempat lain. Korang enjoy esok. Follow day 2. Hari ni day 1 kita pergi sampai Ho Chi Minh and kita pergi market tu dah. Depan hotel ni tadi aku makan Haji Osman. Haji Osman, so makanan dia sedap. Baru tadi aku beli bungkus nasi goreng Malaysia. Sedap. Sedap, memang sedap. Halal. Sini agak susah nak cari halal lah. Itulah yang susah dekat Vietnam ni. Kalau Thailand senang kan. 7E pun dah banyak halal. Tapi sini 7E dia tak halal lah. Sebab mereka pun tak tahu halal tu kan. Aku tanya dekat kaunter pun, apa tak tahu kan. Kena hati-hati dengan makanan dia. Day 1 kita sampai sini saja. Dan aku tak tahu bila mereka nak tidur. Nampak mereka tengah aktif lagi kan. Sini pun banyak bar juga aku tengok. Sebab Mak Saleh pun ada kat sini. Tapi day first ni aku nampak yang kelainan Vietnam ni kan. Dia pun punya rakyat dari segi jalan raya dah macam Indon sikit. Macam aku pergi balik tu. Dia banyak kereta, banyak motor. Lepas tu dia pun suka duk main horn-horn kan. Malaysia tak ada begitu. Dia pun suka impit. Dia pun berhemah jugalah aku tengok walaupun jam-jam macam tu. Itu pandangan aku yang first day nampak kat Vietnam lah. Orang-orang sini baik-baik juga sebab kebanyakan orang kata ada pickpocket banyak sini. So bahaya jugalah. Nak pegang kamera tu kan macam ni. So takut jugalah kan. Kita tak tahu benda-benda ni. Tempat macam ni pula ramai aku beli ke apa kan. Mereka duk panggil-panggil memaksa macam tu. Kadang-kadang ada orang minta derma. Aku tengok TikTok. Kalau ada orang jual, jangan pegang ataupun jangan rasa. Itulah pandangan aku first day ni. So kita tengok second day macam mana pula. Jumpa korang next day.